Assalamualaikum doktor dan rakan-rakan. Hari ini saya akan membentangkan tentang teori kecerdasan emosi Goleman. Teori kecerdasan emosi oleh Daniel Goleman 1995 menekankan bahawa kejayaan seseorang bukan hanya bergantung pada IQ, kecerdasan intelek, tetapi juga pada keupayaan mengurus dan memahami emosi diri dan orang lain. Ada 5 komponen dalam teori kecerdasan emosi Goleman, iaitu yang pertama, kesedaran diri. Kesedaran diri iaitu keupayaan mengenali dan memahami emosi sendiri serta kesannya terhadap pemikiran dan tindakan. Individu ni yang mempunyai kesedaran diri yang tinggi biasanya yakin, jujur terhadap diri sendiri dan tahu kekuatan serta kelemahan diri. Contohnya, menyedari bahawa anda marah sebelum bercakap agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Yang kedua ialah pengurusan diri. Keupayaan mengawal emosi dan dorongan negatif melibatkan kebolehan menyesuaikan diri dengan perubahan dan mengekalkan ketenangan di bawah tekanan. Contohnya, tidak bertindak secara terburu-buru apabila menghadapi tekanan di tempat kerja atau sekolah. Yang ketiga ialah motivasi diri. Dorongan dalaman untuk mencapai matlamat dan berusaha keras walaupun menghadapi kesukaran. Individu yang bermotivasi tinggi biasanya bersemangat, berfikiran positif dan berdaya tahan. Contohnya, dia terus berusaha walaupun gagal dalam pemeriksaan pertama. Yang keempat ialah empati. Keupayaan memahami perasaan dan perspektif orang lain, membolehkan seseorang bertindak dengan belas kasihan dan sensitif terhadap keperluan orang lain. Contoh, mendengar rakan yang menghadapi masalah tanpa menghakimi kawan tersebut. Yang terakhir ialah kemahiran sosial. Keupayaan membina dan mengekalkan hubungan baik dengan orang lain, termasuk kebolehan berkomunikasi dengan berkesan, bekerjasama dan mempengaruhi orang lain secara positif. Contohnya, menjadi pemimpin kumpulan yang mampu menyatukan ahli kepasukan. Menurut Goleman, kecerdasan emosi ini sangat penting dalam pendidikan kerana ia dapat membantu pelajar mengurus tekanan dan berinteraksi secara sihat. Dalam pekerjaan pula, dapat meningkatkan kerjasama dan kepimpinan. Dalam kehidupan seharian, dapat membina kesejahteraan dan hubungan sosial yang harmoni. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.